Nu pucuk bukit. Mantap. Abawi cabar korang. Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Sihat ke tak sihat? Hari ni saya nak share video kita beramai-ramai untuk masuk ke hutan. Hari ni special sikit sebab kita masuk sambil hujan. Itu dia projek menunjukkan aksinya. Baik, sehari ni kekuatan kita semua ada anggaran lebih kurang 38 jentera, di mana di hadapan saya kita ada Tok Wan ataupun Mi Spanyol. Seperti biasa dalam perjalanan tak selalunya lancar. Di sini motor sahabat kita yang bermodel Mikilon mengalami masalah pancit dan kami sempat berhenti untuk settlekan masalah tersebut. Perjalanan diteruskan ditemani hujan yang semakin lama semakin menggalak. Ketika ini ada Abang Mat, jentera nombor 3, dan di sini kelihatan Amy sedang membantu Tok Wan untuk cross longkang air, yang mana longkang air ini semakin parah, dan berbaju putih bermesin KLX 150 kita ada Bond. Perjalanan diteruskan dan kami rehat seketika di sebuah matau lama untuk menunggu sahabat yang lain. Special hari ini kita ada Otai, Abang Awi daripada KMLP, ada juga Tok Wan ataupun Mi Spanyol. Setelah tiba dua tim yang kami nantikan, kami lanjutkan perjalanan untuk kita menuju ke Sungai Lembing. Setiap kali perjalanan pastinya jalan akan berubah-ubah, dan kali ini tiba-tiba juga kita dapat tengok ada satu longkang yang besar terletak di situ. So semua sahabat-sahabat kita, semua rider-rider sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga untuk memastikan apa saja halangan bakal kita lalui dengan baik. Alhamdulillah, walaupun cuaca agak hujan, tetapi kami semua berjaya melepasi halangan dengan baik dan tiada kecederaan. Sampai di Sungai Lembing seperti biasa, semua mengambil peluang untuk mengisi perut masing-masing. Kita singgah sebentar di sebuah kedai nasi ayam dan kami menjamu selera di sini. Sebelum perjalanan balik, sempat antara rider untuk memperbetulkan jentera yang mengalami masalah pancit dan sebagainya. Sempat juga beristirahat dan juga sempat mengisi minyak. Nik, bangun Nik, orang nak gerok ni. Austin. Stone Cold Steam Boston. Oi ya. Diringkaskan cerita hari ini, perjalanan diteruskan. Ketika ini kelihatan Bro OP sedang menaik tanjakan tanpa tiada apa-apa masalah, diikuti oleh Bro Amy, dan di sini kita ada sahabat kita menggunakan jentera XR 400, dan di sini kelihatan seperti Amar di situ dan Abang Boy. Baik, sampailah kita di tanjakan yang tertinggi untuk ekspedisi kali ini, iaitu sebuah bukit yang digelar Bukit terpaksa saya sengsakan. Adakah semua para rider dapat melepasi dengan baik bukit yang menggila ini? Kelihatan Bro Wadi dengan jentera two stroke selamba badak saja di situ dapat melepasi, dan seterusnya kita ada siapakah gerangannya, sama-sama kita nantikan. Ya, semakin agresif di situ. Ya, kita ada Isan dengan menggunakan jentera KX, iaitu jentera MX. Otai masih berbisa, yang sedang beraksi ini adalah Papadi 707, selamba saja macam tak ada apa-apa. Dan tibalah giliran saya untuk menaiki tanjakan yang agak tinggi ini. Mungkin pada video ini kelihatan berbiasa-biasa sahaja. Jika anda berada di tempat kami, anda pastinya perlu memakai lampin untuk mengelakkan terkencing dalam seruar untuk memanjat bukit yang tinggi ini. Papa mai apa ni? Ni 4 kali. Oh, Apik ada, Macam ada, Mas Saleh ada. Apek sedang memerhati. Mantap. Tengok, yang kejap satu. Ni aku bala ni, kau orang bergelupur tu. Ni tukang kecil. Lu kena, beb. Kelihatan Zaimir sedang bersiap siaga untuk menempuhi tanjakan yang agak tinggi ini. Sama-sama kita saksikan adakah Zaimir berjaya ataupun sebaliknya.
Dan ini pula aksi Abang Boy dengan menggunakan jentera purba DR350. Allah. Ge. Berbekalkan semangat dan semangat yang menyala, akhirnya dapat juga melepasi tanjakan yang agak tinggi. Seterusnya aksi daripada Zul dengan menggunakan jentera BF150. Kelihatan Bro Amy ketika ini sedang menguji coba jentera milik Bro Jack. Kalau tak salah lah, beliau sedang meracun dirinya sendiri. Dan ini pula antara rider favourite saya, iaitu Abang Charles Chemical. Abang Mak Tom Yam dengan menggunakan jentera daripada Made in China sedang menaiki tanjakan ini, dan ini adalah kali pertama untuk Abang Mak melalui tanjakan yang agak tinggi ini. Well done, tahniah untuk Abang Mat, kerana Abang Mat telah berjaya sampai setinggi itu, dibantu oleh Bro Jeb untuk menaikkan jentera milik Abang Mak Tom Yam. Ini dia pula kita sedang saksikan aksi Bro Jack. Macam tak ada gapo dah berjapa kita naik. Apa kita naik macam payuh naik payuh. Itulah dia Pro Rider. Sedang anda saksikan ini adalah Bro OP. Beliau antara newbie yang bersama-sama dengan kami menggunakan jentera Made in China 250 SSR1. Ini Mamat dengan menggunakan jentera KLX BF150. Sup-sap macam Jebon. Dan ini pula bukan Jebon tetapi Bon, antara newbie yang ada pada hari ini. Berhenti bang. Kelihatan Apis sedang membantu Bon untuk menaikkan jenteranya hingga ke puncak tanjakan yang agak tinggi ini. Dari jauh kelihatan Amar dengan menggunakan jentera KLX 150. Tidak mengenal penat dan lelah, kali kedua Amar untuk mencuba melepaskan diri daripada tanjakan yang agak tinggi ini, dibantu oleh Bon untuk memastikan Amar berada di jalan yang benar. Abang Awi tewas di sini kerana tidak sempat untuk menukar gear 1. Santai nak tukar gear 1. Tak ada nak tukar gear 1. Ada kaki sama. Kalau lah kau tahu main motor penat gini, baiklah kau ni hobi kumpul stand je yuk. Gear 1 tak boleh sebab dia sebu. Dekat dengan santai belakang. Oh belakang ha. Terik tu. Santai-santailah sayangku. Aduh, Abang Boy payung lah. Lain macam Abang Boy. Setelah selesai untuk berehat, kami teruskan perjalanan pulang. Ketika ini kita ada Abang Boy diikuti dengan Abang OP. Di antara cabaran yang masih ada untuk kami menuju ke jalan keluar adalah jalan yang agak licin disebabkan permukaan tanah yang basah hujan pada pagi tadi, dan ketika ini agak struggle juga saya untuk menaiki bukit ini kerana keadaan jalan yang berlubang dan licin. Sama-sama kita saksikan aksi para rider yang lain untuk melepasi bukit ini. Takat gambar orang takat gambar. Kaki punya basah. Papa 707 terpaksa melongkangkan dirinya kerana untuk mengelak daripada terlanggar kaki bilik siapakah tadi. Mamat sedang mengintai peluang untuk terus mendaki ke puncak dengan menaiki jentera miliknya BF150. Kelihatan biasa-biasa saja kerana Mamat antara mereka yang sudah pun berpengalaman. Sama-sama membantu Papa 707 untuk mengangkat jenteranya ke atas semula. Tok Wan ataupun Mi Spanyol berumur 68 tahun, masih lagi cergas, gagah dan bersemangat sama seperti jenteranya iaitu XR400. Sama-sama kita doakan semoga Tok Wan
dipermudahkan urusan, dikurniakan kesihatan yang baik. Dan ini dia sebuah jentera bernadikan enjin Lifan 250. Steady brother. Bukan jenis jentera ataupun sisi yang dipandang ketika anda berada di posisi off-road, tetapi skill dan semangat itulah yang paling utama untuk memastikan anda dapat melepaskan halangan dengan baik. Bercerita tentang semangat, jadilah seperti Bond yang penuh dengan semangat. Tak kental, tak sampai. Disebabkan kurang rehat dan juga kurang tidur, Anik kelihatan tidak bermaya, kurang bersemangat. Sempat jugalah saya menghulurkan bantuan untuk menaikkan jentera Anik ke atas. Relax ni nanti kita repeat lagi ni. Saya dia muka biru. Tangan siapa tu? Muka biru lah member. Jangan lah. Kita tak nak ada serik. Ini dia wajah-wajah fighter yang sampai terlebih dahulu sedang menanti sahabat-sahabat seperjuangan. Ya, ya. Boleh. Alright. Alhamdulillah, ekspedisi hari ini berjaya dan tiada sahabat-sahabat yang mengalami kecederaan. Baik, kata-kata untuk hari ni. Walaupun Jauh. Pahit. walaupun pahit, Okey. aku telanjur. Betul lah. Abang Arif? Tak tahu nak cakap lah. Baik, kita minta Abang Awi untuk bagi ulasan sedikit tentang kita punya ride hari ni, Abang Awi. Okey, alhamdulillah hari ni jentera kita 26 kekuatan. Mantap. Jadi semuanya berjaya dengan cemerlang melewati Sempang Y ke Sungai Lembing Alhamdulillah. dan balik melalui Bukit Taik. Yeah. Siapa yang belum naik Bukit Taik, cabaran menanti anda. Anda pasti melalui cabaran ini. Mantap. Abawi cabar korang. Datang bersama, pulang pun bersama. Itulah kami di dalam dunia permotoran motocross ini. Jika ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Andai ada silap dan salah, janganlah simpan di dalam hati. Terima kasih kepada semua anda yang telah menonton. Untuk siapa-siapa nak join, boleh Roger. Assalamualaikum.